Assalamualaikum. Akhirnya berita baiklah untuk semua pengguna Civic FE facelift 2025. Tak kisah E-SUV ke, V-Spec ke, S-Spec ke, boleh buat dah 360 guna balik original head unit. So ini ada casing, kiri ada casing, kanan ada casing. Abang ni dah cabut emblem biru, dia pakai emblem ni. So kita boleh masuk lah dalam ni. Ni ada satu gear kamera lah. Lane wash tak usik, so boleh pakai balik lah. Okay. Ini belakang pakai casing baru lah. Kamera lama pun cabut. Abang ni dia dah pakai 5 mata dah. Terang ni. Tadi siang pun wah nampak terang. So tengok cara guna dia. Dia tak ada button apa. Kalau biasalah reverse, dia akan turn on lah. Sejak gambar kamera ni bergetar pula. Okay, ni kamera ni kalau nampak getah-getah ni kamera lah, tapi gambar ni tak ada pun. Nampak dia ada sensor detect. Okay, ini sekarang view tayar belakang. Bila aku masuk gear belakang, aku masuk D, dah view tayar depan. Ini ada nampak casing luas sikit je. So ini kanan, ini kiri. Okay, sekali lagi belakang. Nampak je ni, tayar belakang kiri, tayar belakang kanan. Ini wide angle. Kalau tekan, dia jadi wide angle macam ni. Ini yang normal lah. Right. So ini ada nampak kereta pun, kereta facelift punya bumper. Okay. Lagi sini, ini tayar depan, tekan sekali lagi. Tayar kiri depan, tayar kanan depan, tayar belakang kiri, belakang kanan. 4-4. Okay. So kalau tengok ini semua line yang gerak ni biasalah, ini dapat balik lah. Okay, cara nak tutup dia, kalau kita tengah D, tengah drive kan, sini boleh tekan. Ataupun kalau kita nak buka dan tutup, sini tekan 2 kali laju-laju, dia buka. Kalau nak tutup, dia tutup. Akan datang kita akan tambah satu switch sini lah, tengah study lagi. Nanti kita tengok macam mana kita akan tambah lah. So sekarang ni bagi signal, masih lane wash lah. So dekat 360 ni sebenarnya boleh pilih, tak nak lane wash, boleh tukar ke mode ni lah. Nampak tu, left turn ada 2D, nampak tayar depan, 3D nampak dari belakang, left raw ni nampak macam calibrate lah. Ok, lagi sini juga, dia semua ni ada balik lah. Apa pun setting tak kacau, nampak ada balik individual ke apa. Okay, sistem apa tak ada kacau, dia plug and play kat sini. Sini ada modul dia duduk dalam ni. So itu sajalah, 4 kamera tukar. So kalau nak reverse, memang senang lah. Tayar belakang nampak, wide angle belakang nampak. Okay, tu divider nampak. Kalau langgar agak tak tahu, budak lalu ke apa, nampak je. Yang depan pula pun nampak tayar depan dengan view wide angle. Ini sekejap lagi kita betulkan sikit angle dan bagi tayar depan, tayar kiri kanan nampak sama. Boleh betulkan angle lah. Masa kita jalan, bila kita atas 20 km dia akan padam. Tapi kalau nak tengok juga, tekan double signal 2 kali. Nampak dia menyala. Tapi ni jangan tengok sangat kan. Buat apa ni kan, tengok je depan. Masa nak masuk parking rumah memang best. Ambil mode yang paling hujung kanan ni. Nampak tayar nampak. Tu ada kerusi kan. Kerusi tak kena tayar, tak kenal lah dia. Okay, kalau ini tak cukup atas, ini boleh tukar view. Nampak aku dah tukar view. So nampak sikit bahagian depan tu. Jom kita masuk, gunakan ni. Kalau nak tengok tayar belakang kan ni, tekan 2 kali. Ni tayar belakang. Sorry. Ini nampak tu. Ini tayar belakang. Ini tayar depan. Tayar belakang yang ada kuning ni. Sok je. Tu. Nampak masuk dengan mudah. Tak kena geng. First time tak tengok langsung depan ni pakai 360 masuk ni. Settle.